Halo, hai Mamis. Okey, kali ni menu dia adalah nasi butter dengan sup ayam. Sebab Aira nak ajar Mikael cara pegang ayam dengan cara makan. Nak ubahlah tekstur makan dia daripada asyik bubur je kepada yang macam solid food sikit. Guna bawang merah dengan bawang putih. Yang ni Aira lebihkan sebab nanti Aira nak masuk ke dalam sup. And then Aira nak letak juga dalam nasi. Lepas tu Aira potong kentang, Aira potong carrot. Jom kita buat sup dia. Letaklah minyak sikit sebab nak tumis bawang tu. Letak halia sikit, letak air, sup bunjut, kentang, carrot, ayam, daun seledri, daun sup, CFS. Okey, kacau-kacau. Agak-agak ayam tu macam dah masak sikit, korang angkat. Kenapa kena asingkan ayam tu? Tunggu, okey. Lepas tu letaklah bahan perasa lain macam serbuk ayam, serbuk bawang putih, serbuk bawang merah. Yang ni semua tak ada garam tau. Okey, part sup tu dah settle. Jom kita masak nasi pula. Okey, cairkan satu butter, tumis bawang, masukkan halia sikit, masukkan beras, kacau-kacau. Lepas tu Aira suka guna periuk anti gagal ni, iaitu nak masak bubur tak kena hangus punya. Oh ya, masukkan susu, masukkan juga air sup tadi, masukkan carrot, CFS, mi repoh. Lepas tu korang letaklah ayam tadi. Kiranya tunggu sampai nasi tu masak, ayam tu dah betul-betul lembut lah. Sama cuba Mami.